Ramai owner hartanah yang saya jumpa, dia ada duit tapi dia susah. Masalah dengan hartanah ni adalah dia dalam keadaan yang beku. Duit ada tapi tak boleh liquid. Liquidity adalah musuh utama hartanah. Bayangkan, on paper anda ada duit ratus ribu, tapi hakikat sebenarnya anda tak boleh nak buat apa-apa selagi hartanah tu tak dapat dijual. Lagi lama maintain property, duit lagi banyak keluar, rumah makin rosak, cash flow tersangkut, penyewa buat hal, itu belum bank call lagi. Kepala pening, hari-hari fikir dah tak tahu nak buat macam mana dah. Keadaan ni sangat biasa terjadi kepada owner yang nak jual hartanah. Tak kisahlah hartanah dalam bentuk rumah kediaman, komersial ataupun tanah. Jadi, selagi mana hartanah anda belum dijual, segala perancangan keluarga anda akan kekal tersangkut. Tambah lagi, proses untuk menjual hartanah pada pasaran hari ini sangatlah mencabar. Lambakan overhang unit, developer sekarang pun ada buat banyak rumah baru, unit lelong pun semakin lama semakin bertambah dalam pasaran. Jadi, dekat sinilah peranan sebagai seorang ejen hartanah untuk bantu jual hartanah anda. Setidaknya kami ada pengalaman yang akan deal dengan urusan penjualan hartanah setiap hari. Jadi hartanah anda berpotensi untuk dijual dengan lebih pantas, lebih mudah dan lebih selamat. Kalau anda tak tahu, tak sempat, terdesak ataupun malas nak melayan pelbagai kerenah pembeli, anda boleh terus hubungi kami. Just give a call, kami akan bantu anda secepat mungkin. Jumpa anda.